Okay. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Okay, so hari ni aku ada ride bersama grup Versus 250 Lembah Kelang lah. Okay, so kita akan RV di RNR Rawang lah, arah utara. So dikatakan ikut pada listing tu dekat 50 biji lah. Jadi kita tengok kejap lagi so berapa banyak yang ada. So janjinya kumpul 7.5. So aku dah on the way ni. So aku akan isi minyak dulu lah dekat RNR Lata. So cuaca pun tak pasti macam mana. Nampak macam berawan-awan sikit. So harapnya ni lah, tak hujan lah sampai ke destinasi. Okay, so destinasi pertama kita akan berkumpul di RNR Rawang, arah utara. Kemudian next stop adalah di Lina Mikari di Tapah untuk sarapan lah. So estimate sampai sana dalam pukul 10. So makan-makan dalam 1 jam lebih macam tu. So kita orang decide nak pergi ke Kelly's Castle, Batu Gajah. Jom follow aku. Hari ni 1 Mei, Hari Buruh. So macam tahun lepas pun 1 Mei ni kita ada ride juga dengan group Versus ni. Kita pergi Cameron Highland. Kalau korang boleh tengok video aku sebelum ni, memang ada lah. Okay guys, so kita berhenti dulu, isi minyak dulu kat Petronas Lata ni. So lagi tak payah nak kelang kabut lah dekat arena sana. Kita just tunggu untuk tunggu siapa-siapa yang nak sampai lah. Alright. Okay, so kita isi minyak dulu. Okay, so kita tengok berapa guys full tank dia. Aku nak beli pau dengan air. Okay guys, so sekarang kita dah settle isi minyak, beli air, beli pau. Okay, so sekarang ni kita menuju ke RNR Rawang Utara lah. So doakan semoga perjalanan hari ni semua berjalan lancar, insyaAllah. Kita pun dah sampai di RNR Rawang arah utara ni untuk berkumpul dulu. Okay, ni bukan sana baju hijau, aku dah nampak dah. Alright. Hey, apa khabar? Selamat ya. YouTube kita. Okey dah. Hey. Itulah cuti 3 bulan cuti. Ada insyaAllah. Okey. Hari-hari approve. Aduh. Siap lah. Siap. Orang masih ni. Bang. Dapat sikit bang, nanti tak dengar. Kita dah jadi ni. Sebab kita ramai. Nanti kita ramai. Tadi ni. Ini Wak Ijan. Tapi kita Wak Ijan Wak Azri. Sorry. Aku Wak Ijan mana sini? Sini. Okay. Pagi ni kita dah berkumpul lebih kurang dalam sebelum pukul 8 lah. Pukul 5.30 ke pukul 5.5 dah lebat lah. So pukul 8 kita terus gerak. Iaitu yang belum isi minyak, sebelum isi minyak. Jangan bang. Allahumma inna nas'aluka keselamatan penting wa afiatan fil jasad wa afiatan fil ilmi wa afiatan fil rizki wa afiatan qabla al-maut wa afiatan inda al-maut wa afiatan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina fi qaratil maut wa anna jazaa minan nar wa aqwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad
Salam alhamdulillah rabbil alamin. Stop dah hari. Terima kasih kepada semua. Okay guys, so sesi pelepasan ni. So kita akan jalan 20 dulu lah sebab terlalu ramai ni. Lebih kurang 50 biji. Jadi kita sebab grup motor lain pun banyak tadi pun dah flat off sikit beberapa biji. Okay, sekejap lagi kita sambung. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so grup kedua berlepas jadi jom kita ke Lina Mikari. Okay, let's go. Okay, alright, jadi jom kita teruskan konvoi kita menuju ke Lina Mikari. So kelihatan kereta motor banyak guys jadi kita perlu extra caution lah. Okay, jom enjoy trip ke Lina Mikari. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa perjalanan lebih kurang dalam 1 jam lah. Rasa Lina Mikari kapal tu dah 80 lebih km daripada Arena Rawang. Kereta banyak guys. Kemudian kiri pun kereta ni maknanya kereta banyak lah. So orang ambil kesempatan cuti hari ketiga hari ni guys. Sekejap. Arah-arah Isra tu tak hang-hang tadi dia beraksi dengan shoulder yang tapi lah cuaca baik, jalan pun clear. Seronok hari ni kita cruising 1-2-1-3 santai-santai je guys, santai-santai habis santai perempuan ni sekian kita dah sampai Bestari Jaya simpang ke Bestari Jaya. Cantik guys, ada kabut di depan. So kita ikut kita punya marshal Wak Ijal. Best gila cuaca pagi ni. Redup, sejuk kan. Tapi tak panas. Mungkin jam pukul 8.20. Mungkin matahari belum keluar lah kan. Okay guys, so kita dah sampai dekat Sungai so jalan pun dah jadi 2 tu. Jadi hati-hati sikit lah. Kereta banyak, lori banyak. Okay, so kita dah sampai Biro persimpangan Biro. Jadi silap lah, Mikari Lina ni bukan dekat Tapah. Rasa dia dekat Biro. Aku perut pun dah lapar sangat ni bro. Perut lapar guys. Tadi makan pau kaya saja. Okay, jadi ada tak member kita yang berkumpul kat sini? Kita tengok macam tak ada. Okay, so ini dia Pekan Biro guys. Pekan Biro ni kecil je, tak besar. Ini Mikari Ramli. Ni Ramli, tak tahulah Ramli dengan Lina ni siapa. Sepupu ke, adik-beradik ke kan. Cuaca dah mulai panas guys. Tapi better panas daripada hujan daripada pendapat aku lah. Kalau kita ride ni, kalau panas kita boleh layan lagi. Kalau hujan memang sejuk tapi kurang selesa lah. Okay, so kita dah sampai Mikari Lina.
Ni bukan, ni wenci. Wenci ni mi kari tapi ada ni lah. Dia lembu pendek. Mana kita punya geng tu? Kanda dinda. Kanda dinda pun ada Aduh. Opah di kitchen. Kita dah sampai dekat Lina Mi Kari tapi tak boleh masuk penuh dia punya kedai. Ramai orang Kursi tak ada. Ada abang ni saja pergi kat depan sana lagi satu kedai tapi dia capati. Sedap. Capati tu dekat Tapah Cenderam. Apa bang? Ya. Macam mana ni bang? Gunakanlah di BKL punya kontak. Tambah meja. Bang. Benda kena? Tak tahu lagi. Lepas ni nak ke Gali Kasar. Gali Kasar. Okey. Gali Kasar okey tak? Okey, langsung. Okey, selamat bang. Okey guys, so ada pertukaran plan sikit. So aku dan beberapa member kat sini lah. Ada dalam 2, 4, 6 lebih kurang 10 biji ni. Kita nak pergi ke kita nak ke Capati. Capati ni dekat Cenderam. Masing-masing pun dah lapar. Jadi kita menghala ke Cenderam. So ni pekan bidok So benda-benda macam ni biasa kan. Biasa berlaku sebab kita ramai. Jadi maksudnya kita punya ride ni terlalu ramai. Terlalu banyak lah motor dan pembonceng dia lagi kan. Jadi sometimes kita kena tukar plan last minute lah. So ni tak bermakna kita berpecah. So nanti kita akan berkumpul balik untuk menuju ke Kelly's Castle. Pekan bidok ni mesti pekan Cina lah Melayu ada tapi Melayu dia belah-belah kampung. Bukan dekat pekan. So kita ikut brother Amir Liverpool. Okay, Amir Liverpool akan guide kita sampai ke Capati. Jom, kita aku rasa tak jauh ni kedai Capati ni. Rasa lebih kurang dalam 20 minit ada. Alright. Okay guys, kita dah sampai kedai Capati ni. Pun ramai juga. Right. Ready Don? Bang. Saya dengar cakap abang lah. Itulah. Makan Capati. Tapi ada yang makan sana kan? Ada tengah-tengah lah. Semua datang sini sama juga cerita dia. Ya. Tapi ada anjing. Ni kau pergi mana semua? Lepas ni pergi Gali Kasar lah. Terus jumpa sana lah. Cari urut putih. Terus jumpa sana lah. Jumpa sana. Jom. Okay, semua pun dah lapar. Kat sini tak ramai sangat. Tak boleh tanggung dulu. Ada lagi. Ada. Itu kau pergi sana belum tahu lagi. Boleh dapat tak? Kalau nak mi kari tu dah ipoh lah. Allah. Tak biasa. Dekat sini jauh kan? Daud lah. Bukan dia nak pandang enjin je. Take kamera lah. Tak aku. Dia bertiga pun nak hantar makan nanti. Itu kamera dengan jam ramai dengan game budak kaki lepih nak pergi sana tak payah. Betul. Betul ni. Kencing dulu lah. So kita ada yang makan nasi
Abang mana makan nasi? Oh, nasi lah. Dia tak Punan lah. dan punan lah. Kalau sana tu untuk capati. Cheese naan. Panas. Biar lah. Dia biar naan. Dia cuci tangan tak cuci tangan tu. Kita tanya dulu. Nan. Brother tu masih berani tu. Brother campiang. Jadi cakap lah. Tadi minta video. Dah bagi dia belum balik belakang. Campur. Campur. Tapak. Cedia. Jenny nak viral. Sistem capati corner. Okay, so sesi ambil gambar dulu. Dah masuk. Ingat guys, motor ini pun dah berpecah dah. Okay guys, so kita dah selesai makan di Chapati Corner di Cendeang Tapah. So, sekarang ni kita menghala ke Kelly's Castle lah. So grup yang dekat Mikari tadi, diorang dah gerak. Diorang ikut highway. So nanti kita akan jumpa kat sana lah. So bye lah. Okay, so Pak An tak ikut. Dia kena balik. Tinggal berapa biji ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10 biji kat sini. Okay, tadi kita tinggal 10 biji. Kita menuju ke Kelly's Castle So kita punya route ni route jalan lama kan. So jalan lama ni dia santai sikit lah. Kita just follow je lah kita punya marshal kat depan. So kita enjoy lah pemandangan jalan lama menuju ke Kelly's Castle. Aku pun tak pernah lalu jalan ni, tak ingat lah. Mungkin pernah lalu tapi tak ingat lah. So macam ni lah geng. Bila kita konvoi ramai-ramai, kita santai-santai, tak payah nak rasyid-rasyid. So sekarang jam pun baru pukul 11, masih dah awal lagi. Okay, alright. So nama tempat ni Tasik Temor. So kalau kau nak tahu, Ipoh, Gopeng, Tapah ni dia banyak lombong Okay. Cantik kan Tasik ni. So rasa ni petang-petang buat lepak best lah ni. Santai bawa anak, bawa family kan. Banyak teratai So banyak kedai tutup hari ni. Sebab hari ni hari cuti, public holiday, hari buruh. Jadi aku rasa ni kita lalu pekan Cendeang kot. Ini Balai Polis Temor. So tempat ni nama dia Temor guys. Temor. Ini kuartus polis Ni guys, kena tahan polis guys. Tapi tak apa, dia checking saja. Kita tak payah keluarkan IC lesen, dia check nombor plate je. Dia boleh tahu lesen dengan IC kita hidup ke tak. Lesen dengan road tag hidup ke tak. Alhamdulillah lah, semua pun lepas. Ni risiko dia lah kalau kita ikut jalan lama kan. Kalau kita ikut highway, tak ada lah benda-benda ni semua. Tapi kalau macam kita complete apa semua, tak perlu takut lah. Alright.
Okay guys, kita dah sampai Goteng. Jadi kita dah melepasi tol Goteng. So sekarang ni kita menghala ke Kelly Castle lah. Goteng ni pekan lama lah, pekan cowboy gitu kan. Dia tenang kalau lagi cuti ni, memang tak sibuk. Jadi sekarang ni kita cari signboard Kelly Castle. Sebab aku pun tak buka Waze ni. Nak ke Bantan nasi kandar. Jalan. Dah sampai Kelly Castle Memang perempuan. Tu Kelly Castle kat atas tu. Kita pakai motor kat sini lah. Baru sempat rekod ni. Nak jalan ni atas tu pun jauh kat tu. Ambil gambar kat view ni. Kira-kira nak collect duit. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 biji kan hari ni. Okay guys, so kita dah bergerak daripada Kelly Castle tadi. So ada sepengbulan naik ke Campbell Highland, dan ada beberapa motor lagi diorang balik ke KL. Jadi kami ada lebih kurang 10 biji motor ni. Kita balik juga, tapi kita singgah Teluk Intan dulu, nak makan minum ais kepal dengan makan tengah hari yang ada. Lepas tu kita balik ikut route Skincan Kuala Selangor sana. Okay guys, kita dah selesai solat. Dah rehat-rehat kat sini. So sekarang ni kita nak teruskan perjalanan lah ke tempat minum ais kepal katanya. Okay, let's go. Okay, cuaca pun dah start mendung Okay bang. Alright. Jadi kita teruskan perjalanan menuju ke Teluk Intan lah. So harap tak ada apa-apa perkara yang buruk berlaku. Semoga kita semua selamat sampai lah ke destinasi yang nak dituju ni. So kita berada di Kampung Gajah. Kampung Gajah ni di Perak Tengah. Okay, so kita akan lalu kampung-kampung orang ni. Cuaca pun redup cuma harap jangan hujan je. Jam dah menunjukkan pukul 2:12 minit. Aku rasa sebelum malam lah, sebelum maghrib boleh sampai rumah lah. Kawasan ni banyak rombong dulu satu ketika dulu kawasan ni ada 7 kapal korek. 7 kapal korek peninggalan British lah. So maknanya tempat ni memang bekas rombong biji timah lah dulu. So kalau bekas rombong biji timah ni memang banyak lah rombong ataupun kawasan yang dikorek tu, end up dia akan isi air jadikan rombong.
Okay, jalan ni kalau kita jalan seorang seram guys. Jalan ni sunyi, tak banyak kereta. Dan kita pun tak tahu ni tempat apa. Air kuning lagi 18. Ni lombong lagi belah kiri. Oh, belah sana sungai guys. Tinggi air dia. Sungai kan lombong ni. Aku tak pasti. Nampak macam lombong. Nampak ni. Ni semua lombong kiri kanan tu. Lombong. Okay, minyak ada lagi 3 bar. So tadi aku isi daripada Laka Petronas RM22 untuk full. So mileage dah jalan 213. Range ada lagi lebih kurang 284. Okay, kita tolak lah 84 tu, Mami boleh pergi lagi 200. Semua jalan guys. Jimat tak jimat guys. This is X 250. Lain jalan dia lalu kelapa sawit. Okay guys, rasanya kita dah sampai di kedai es kepal tu. Oh, memang cantik guys tempat dia. Dan latar belakangkan sawah padi. Oh, penuh juga mak motor. Oh, baik Boleh agak parking situ. Ada juga mak motor lah. Ini betul. Tengok kawasan ni. Cantik. Okay. Buat baik Buat tempoh Sebenarnya dah cuba lari pada geng-geng motor lain. Okay, so sekarang kita dekat apa nama kedai dia? Ata ni dekat Cendriang. Cendriang Okay, so kedai dia cantik guys. Dan dia berlatar belakangkan sawah padi. Nampak tu, banyak gila sawah padi. Ini rokai. Semua dah gabai ni. Ini je. Hai, jadi toke kedai pula. Dah biasa buat Boleh. Jom. Ngam. Tu dia, ada meja sekali. Boleh order tu dia punya menu ada apa ni? Air jagung, air batu jagung, air batu campur. Ini apa ni? Rasa sarang. Cancel lah. Pasal sana. Kopi tak ada? Kopi tak ada? Ada kopi opanan. Kopi opanan. Bagi saya sirap cincau dengan laksa sarang. Makan sini. Makan. Sampai sini. Dah order lah. Diorang lah. Jadi tu. Rumput pun order lambat juga. Lambat juga dia. Apa yang cepat? Yang duduk tu pun tak dapat lagi tu. Yang duduk meja kosong pun dekat sana lepak. Tak apa lah. Janji kita dapat meja pun dah okey lah. Petronas dulu. Tak pasti je. Petronas. Abang jalan tu. Kanan tu. Okay guys, so kita decide nak balik. So kedai ni boleh repeat lah. Kedai dia sedap dan murah. Sekarang ni kita nak cari Petronas. Lepas tu kita decide untuk masuk highway balik lah. Tak jadi ke Kuala Selangor apa semua. Sebab kesuntukan masa sebab esok kerja. Jadi masing-masing nak sampai rumah sebelum maghrib lah kan. Tapi kelihatan dekat sana macam langit dah gelap Sekarang kita nak cari Petronas dulu sebab nak isi minyak dan kencing apa semua. So kedai tadi, Ata tadi memang best. Makanan dia sedap, view dia cantik, tepi sawah, berangin dan sebagainya. Kita enjoy dulu pemandangan-pemandangan yang ada kat sini.
kan. Sekarang kita dah sampai di Langkap. Jadi kita nak cari petrol pump dulu, Petronas. Lepas tu kita akan masuk air lah. So ada yang tak lepas je kat belakang tu tadi. Okay, so kita dah jumpa Petronas. Right, so kita tambah RM16.53. Kita pergi toilet dulu, kencing. Mana? Hujan? Ya, nak pergi toilet. Okay, hujan dah start turun tapi dia panas, hujan panas. Kalau betul-betul lebat baru kita turun piti jap. Tukar baju ke apa. Simpan barang ni. Ni tak boleh kena air ni. Okay bang. Bang, kita area Ulu Bernam last. Ulu Bernam berhenti jap. Itu nak masing-masing nak balik ke apa. Dah cakap. Tak kisah, kita dekat bang. Kita puncak alam. Saya on je bang. Okay, jalan bang. Bang depan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, harap-harap tak hujan lah. Tapi nampak gayanya macam kena ni. Nampak gayanya macam kena. Tapi tak apa, kita teruskan dulu. Tengok macam mana. So, kalau ikutkan Waze tu, sampai dalam 6 suku lah. Kalau direct terus lah kan. Dalam 1 jam 42 minit lagi. Dalam 138 kilo je. Jadi tak jauh pun sebenarnya nak ke rumah. Cumanya plan tadi kita plan nak ke ikut Kuala Selangor. Maknanya daripada Sabah Bernam, Sekincan, Kuala Selangor, Puncak Alam. Tapi mana kan ada yang daripada Nilai, daripada Ceras. Jadi diorang ni jauh. Jadi tak apa, kita follow sekali lah. Jadi kita decide untuk masuk highway. Lepas tu kita bersurai di Ulu Bernam, area Ulu Bernam guys. Jadi kat situ siapa nak lepak, nak makan ke apa, terpulang lah kan. Tapi kita berhenti dulu kat situ lah. Okay, so sekarang ni kita dekat Langkap. Aku pun tak tahu dekat Perak ni ada tempat nama Langkap. Okay, minyak pendai sini. Okay, ada yang tak lepas traffic light. Ada yang tak lepas. Aku rasa Cameron Highland tu hujan ni tadi ni. Aku rasa Cameron Highland hujan. Oh, sekolah Cina cantik sekolah Cina ni. Padang dia bersih je. Okay, settle. Hujan lah. Kalau hujan kita kena berhenti sekejap lah. Hujan. 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 Ni tak boleh. Ni jarang. Suara dia. Guys, aku terpaksa off kat sini.
So nanti kalau tak hujan aku sambung balik lah. Kalau kata tak ada, sampai sini je lah video kita hari ni. Alright. Okay guys, Alhamdulillah aku dah sampai nak masuk ke Latar lah. Tadi daripada Ulu Bernam hujan sangat lebat sampai ke Rawang. Sampai Rawang Alhamdulillah cuaca baik, langit cerah lah, maknanya tak hujan. Jadi aku sambung lah aku punya video kan. Tadi sampai kat Cenderam tadi je, hujan dah start turun. Okay guys, so hari ni total mileage dalam 300, dekat 400 lah, 380 macam tu. Okay, so selesai lah sudah ride kita pada hari ni. So insyaAllah next ride aku akan buat video lagi. Ada ride, ada video. Alright guys, thank you. Jangan lupa like, komen dan yang paling penting subscribe. Tolong aku nak subscriber sampai 500. Sekarang dah 328. So tolong guys, tolong share, subscribe, like video aku buat ni. Kalau ada salah silap, kekurangan, aku minta maaf. Right, Assalamualaikum. Jom kita enjoy view senja di Latar.